musim orang jatuh sakit, betul tak? Ada yang demam, ada yang sesama, dan sekarang ni ramai yang kena influenza. So dekat sini Sarah nak recommend 2 vitamin yang anda boleh amalkan untuk tingkatkan sistem imun balik supaya anda tak mudah terkena sebagai prevention. Sebelum tu Sarah nak minta tolong anda semua untuk tekan butang follow dan tekan butang like and then comment influenza untuk info menarik tentang kesihatan daripada Sarah. Okay, yang pertama anda boleh amalkan is vitamin C. Vitamin C ni dia akan kurangkanlah simptom sakit. Contohnya bila anda nak sesema, dia akan kurangkan rasa gatal-gatal hidung ataupun hidung berair. Barulah sakit anda tu tak lebih teruk dan tak berterusan. Yang kedua is Nutriferon. Nutriferon ni macam pendinding kepada badan kita. So barulah segala virus ke bakteria ke tak mudah attack badan kita dan tak mudah masuk ke dalam badan. Even kalau dia masuk pun dia tak akan pergi merebak ke seluruh tempat dengan cepat. Dia akan bantu halang. So kalau anda nak dapatkan vitamin C, Nutriferon yang berkualiti, yang tinggi penyerapan dia, yang memang dah dapat bantu ramai orang untuk tingkatkan sistem imun mereka, anda boleh komen influenza atau terus je pergi ke link di bio Sarah and wasabi je Sarah terus. Okay?